Apa yang saya rasa saya bangga, bagaimana saya menjadikan orang Duyung sini berbangga menjadi orang Duyung. Teksi Melaka yang mana kandungannya attack YB berkenaan dengan isu banjir di Duyung. Tentang perkara itu, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh rakyat Malaysia daripada Melayu, Cina, India yang membela saya. Melaka ni menggamit pelancong tempatan. Sabtu Ahad ni lebih orang cakap jam macam Kuala Lumpur. Orang marah jam di Melaka, tapi dia datang daripada Kuala Lumpur. Kat Kuala Lumpur tak jam. Kita risau ni kalau Melaka tak jam hujung minggu. Sebab apa? Kalau Melaka tak jam hujung minggu, macam mana penjaja kita nak mendapat hasil? Kerajaan Negeri Melaka melancarkan satu hari aduan rakyat ini boleh mengadu kepada kerajaan negeri. Tak cukup hari hebat, hari expo bersama rakyat, WRUR. Kau tak nak datang mengadu, tak apalah. Aku datang saya cari masalah. Jelajah Ketua Menteri. Ketua Menteri pula turun lagi cari masalah. Tapi kalau kita analisis, kekuatan DAP ni sedang merudum. Orang tak adalah suka sangat dengan BN ni Ya. sekarang. Tapi orang tengah marah dengan PH. Orang benar-benar kembali kepada kita kerana yakin dan percaya, bukan kerana kita hanyalah pilihan yang ada. Ada tak pengalaman yang YB paling tak boleh lupa yang unik? Pakcik nak apa sebenarnya? YB boleh tolong pakcik tak? Apa dia? Telefon hospital ni, beritahu potong kaki pakcik cepat-cepat. Saya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua peminat podcast Melaka Street Talk? Kali ini kita ke udara lagi dalam episod yang ke-7. Kita menjelajah dari satu don ke satu don yang lain untuk kita terjah YB kita. Tapi seperti biasa, hari ini saya ditemani oleh seorang gadis kecil molek, tak lain tak bukan Zuratul Ain, atau lebih dikenali sebagai apa? Zaza. Okey, tuan-tuan, puan-puan, para hadirin yang saya hormati sekalian, sebelum saya perkenalkan YB kita yang cukup hebat pada hari ini, saya bagi anda semua teka-teki. Dia adalah seorang YB Barisan Nasional UMNO yang sangat popular di TikTok. Nombor satu, namanya pernah disebut oleh Yang Amat Berhormat Presiden UMNO. Dan banyak juga video-video rakyat, pendekatan-pendekatan yang luar biasa beliau tampilkan sehingga beliau punya rating followernya 1.3 juta, Zaza. Ya, betul. Menghampiri Syed Saddiq ke? Like pun dalam 40 juta, lebih daripada rakyat Malaysia. Wow. Jadi anda teka siapa bersama-sama dengan kita pada hari ini? Cuba teka. Jadi tak lain dan tak bukan, di sebelah kiri saya ialah YB Nur Helmi Adun Duyung. Apa khabar YB? baik, alhamdulillah. Terima kasih dah datang ke sini. Dari Zul, Puan Zazah datang sudi bertandang ke Dapur Duyung. Kami patut ucap terima kasih YB. kepada YB meminjamkan ofis pejabat kepada kami. Tadi sempat kami tengok banyak betul penghargaan, sijil semua. YB memang buat kerja lah. Adalah 4 tahun punya barang. Kumpul-kumpul. Sikit-sikit. Sebagai permulaan YB, orang panggil YB sebagai, lebih dikenali bukan sebagai YB Nur Helmi, tapi sebagai Adun Duyung. Kerana kita tengok balik, YB telah membuat satu fenomena di mana sebelum ini kita akan tengok daripada pembangkang, daripada seberang sana yang akan jadi seperti Adun TikTok, Adun Facebook cakap ni. Tapi YB tampil dengan satu cara dan kaedah baru di mana jumpa rakyat, temu rakyat, bertemu dengan jiran sendiri. Uncle Wong Ya, ni jiran YB, Uncle Wong. yang viral itu. Jadi pendekatan tak pernah orang buat. Dari mana datangnya pendekatan luar biasa ni YB? Nak kata datang ni tak ada juga. Dia benda tu datang spontan daripada apa pun kehidupan seharian. Memang kita asalnya kita kongsikan dalam bentuk video untuk memberi pendidikan. Pendidikan, pemberitahuan. Dan hari ini dia dah jadi satu budaya. Sebab apa jadi budaya? Dah banyak menjadi ikutan, jadi contoh pada perkara-perkara yang baik. Dan dia berjadi secara organik. Bukan yang kita kata planted all the way, tak. Okay. Tinggal adalah pengisian-pengisian konten tu adalah dibuat dalam keadaan terancang, diatur ikut susunan. Tapi bagaimana konten tu dihasilkan, itulah benda kehidupan seharian kita yang kita zahirkan dalam video. Itu ibarat macam satu diary YB Zaza. Kalau kita tengok tu, kita follow tu, sampai kan, tak tanya betul ke tak betul lah YB, sampai minatnya orang taksub ni kepada YB Duyung ini sampai ada yang sanggup tukar daftar pengundi ke Duyung. Betul ke? Ya. Ya, Azizul, kalau tak silap saya, ada dalam 50 orang ya YB mohon untuk tukar alamat ke Duyung.
Kalau kita ikut daripada bulan 1 sampai bulan 4 tahun ni, yang kita dalam pengetahuan kita lebih kurang 400 lebih perpindahan pengundi. 400 lebih. Oh, 400 lebih. Saya rasa itu satu. Cuma antaranya adalah memang pindah sebab nak mengundi, dan satu lagi lanjutan daripada usaha yang Amat Berhormat Ketua Menteri. Bila mana usahanya tentang kampung digital tu. Okey. Sebelum ni orang kampung tak kisah pun duduk sepadan pakai alamat lama, tapi bila tempat dia ada kampung tu dah ada alamat kampung digital yang menyebabkan mereka tertarik, mulalah ramai tukar alamat tu balik ke kampung digital ni. Tu antara puncanya lah. Ya, antaranya. Cuma YB, ada yang bertanya kepada kita, ramai nak tahu lebih dekat lagi siapa YB Duyung ni sebenarnya. Ada yang cakap, betul ke YB ni jurutera, engineer, betul ke? Tu boleh YB ceritakan sedikit. Orang tak tahu ni. Orang kadang-kadang ingat YB memang ahli politik, lahir-lahir memang nak jadi ahli politik ke. Cuba YB ungkap sikit tentang diri YB. Saya terlibat dalam mainstream politik ni pada 2018. Ketika mulanya Barisan Nasional dan UMNO ni kalah pilihan raya. Sebelum ni, pendidikan awal saya di sekolah Tinggi Melaka, kemudian di Teknik Melaka Tengah, kemudian saya sambung di UiTM, Diploma Ijazah. Lepas tu saya bekerja sekejap, kemudian saya berniaga sendiri. Sampailah 2018 tu, ketika mana, sebelum 2018 tu, politik saya hanya dekat di cawangan saja. Saya hanya ketua cawangan bermula pada 2014. Hidup saya memang jaga kawasan kampung saya je lah. Di mana kampung? Taman Siduyong tu. Oh, Taman Siduyong tu. Okay. Jadi bila mana Barisan Nasional kalah, saya menawarkan diri untuk jadi calon ketua pemuda UMNO bahagian Kota Melaka ketika tu. Dan ada pertandingan berlaku. Saya berkelebihan 2 undi. Dan start daripada situlah saya bermula kehidupan berpolitik saya. Kelebihan 2 undi saja? 2 undi je masa tu. Ya, nasib je tu. Jadi, daripada tiba-tiba kerajaan berubah kan. Pada 2020. Lepas tu saya ditawarkan menjadi ahli majlis. 2021 bulan 11, bulan 10 saya ditawarkan jadi calon. Dan bermulalah kerjaya saya sebagai ahli politik sepenuh masa pada hari ini. Sehingga hari ini YB menjadi role model sebenarnya. Tidak ada adun-adun ataupun ahli parlimen daripada UMNO dan Barisan Nasional yang seaktif untuk turun buat video hari-hari ni semua. Apa yang memberi semangat kepada YB? Yalah, kalau kata YB lain tak aktif tu bohong. Saya rasa dalam konteks kita di Melaka, YB daripada Barisan Nasional seramai 21 orang ni semuanya aktif di media sosial. Cuma bezanya rezeki saya sikit, ada kelebihan video-video saya mendapat liputan yang lebih meluas. Yang lain-lain ni ramai je yang menzahirkan aktiviti mereka dalam video, tetapi mungkin kelompok-kelompok yang menonton tu masih kecil lagi. Dan dia belum dapat sampai satu tahap yang kita nak panggil virality tu. Rezeki saya mungkin benda tu sampai awal. Adik, orang kenal nama saya lebih awal. So, lusa kalau mereka konsisten berterusan buat kerjanya, saya yakin dan percaya peningkatan tu akan ada. Saya sebenarnya sangat tertarik dengan pendekatan YB mencipta kandungan di social media, terutamanya TikTok. Sebab kandungan di social media YB ni bukan sekadar update kehidupan seharian YB. Dia macam ada juga drama bersiri yang ada watak Uncle Wong, Dak Nur, kita like so called drama berseri lah YB, orang ikut. Yeah. Saya pun setiap kali buka YB punya TikTok, Uncle Wong buat apa hari ni? Ada peminat tersendiri. Memang kreatif. Pada pandangan YB, adakah ahli politik perlu untuk aktif di social media untuk kekal relevan? Ya, kalau tanya saya, hari ini social media menjadi salah satu keperluan untuk seorang ahli politik. Sebab sumber rujukan masyarakat pada hari ini adalah social media. Mungkin esok-lusa social media akan tenggelam bilanya ChatGPT sekarang dah mula menguasai kehidupan kita. Tetapi masih lagi ChatGPT menggunakan social media sebagai informasi untuk dia membuat rumusan, memberi jawapan. Jadi hari ini untuk jadi seorang ahli politik adalah bagaimana menggunakan social media itu dengan betul. Bagaimana menjadikan social media itu sebagai tempat untuk memberi pengetahuan, memberi maklumat. Dan dalam masa yang sama memberi maklumat yang bagaimana. Sebab sifat manusia itu disukakan hiburan. Kerana apa kegagalan kita kerajaan kita sebelum ini adalah gagal menyampaikan maklumat sebab kita bercerita tentang data dan fakta. Orang hanya mendengar angka dan lupa seketika. Orang tak ingat dah apa yang kita sampaikan. Tapi bila benda tu datang dalam bentuk so-called hiburan, benda tu akan tertanam dalam ingatan. Apa dia tertanam dalam ingatan? Hari ini kita beritahu, kita cerita dalam keadaan marah-marah lah kononnya, potong rumput yang tak ikut spesifikasi. Kita tahu apa spesifikasi tu. Potong rumput sebulan sekali. Ketinggian rumput yang harus tinggalkan kurang lebih daripada 5 cm. Jadi bila orang melihat dalam keadaan penuh keinginan, ada unsur-unsur hiburan. Tapi dalam masa yang sama ada maklumat yang disampaikan.
Di hari ni saya dah ada sumber-sumber yang akan hantar laporan kepada saya. Oh YB, rumput ni dah sebulan tak ada orang potong. Oh saya dah tahu. Kontraktor dah skip sebulan. YB dia potong rumput ni pun tak panjang-panjang lagi. Lebih daripada 5 cm. Saya tahu tak ikut spesifikasi. Jadi saya tak perlu nak bergerak ke semua tempat. Sebab apa, semua orang dah ada pengetahuan dan semua orang menjadi sumber dapatan kepada saya. Ya. Ada yang mengadu dekat TikTok YB pun ada. Masalahnya yang di luar kawasan Duyung pun ada. Bukan penduduk Duyung. Saya tak boleh sebut negeri mana lah. Tapi YB boleh tak tolong saya? Begitu sekali sambutannya. Sampai negeri lain pun Negeri lain pun minta tolong YB di TikTok. Tapi bila kita macam YB popular di TikTok ni, tak semuanya juga positif YB. Ada satu komen daripada portal Depsi Melaka mengkritik YB. Apa ceritanya Zah? Panas sikit sebab baru 3 hari lepas. Habis mesti dah baca, tim mesti dah tunjukkan. Yang mana mereka ni muat naik kandungan dalam bahasa Cina. Sengaja muat naik dalam bahasa Cina. Yang mana kandungannya attack YB. Serangan terhadap YB berkenaan dengan isu banjir di Duyung. Tapi orang Cina sendiri yang backup YB. Tak silap saya ada seorang pengguna ni namanya Kelvin Chong. Dia bagi tahu lebih kurang lah saya rumuskan, bosan lah politik macam ni. Jangan sampai DAP Melaka ni bungkus ikat tepi. Sebab YB Helmi ni bungkus ikat tepi tu. Yang paling perform di Melaka. Bosan politik macam ni. Salah YB lah nak serang. Komen sikit YB. Tentang perkara tu saya ucapkan terima kasih kepada seluruh rakyat Malaysia daripada Melayu, Cina, India yang membela saya. Saya menjawab juga posting tu. Tapi untuk satu kali, dua kali, 3 kali je saya jawab untuk sesetengah perkara sebab saya rasa saya perlu jawab perkara tu. Saya jarang respon benda-benda macam ni di media sosial. Saya lebih suka kalau perkara ini kita jumpa bersemuka. Tapi perkara itu saya jawab sebab dia melibatkan dasar kerajaan negeri yang mana mempertikaikan aduan latihan yang telah kita luluskan di dalam Dewan Undangan Negeri. Kita semua orang ada hak untuk tidak bersetuju. Dan semua orang pun ada hak juga untuk bersetuju. Kan? Pertikaian itu biasa. Tapi bila mengaitkan benda tu pada perkara yang tak patut, saya rasa itu bukan analogi politik yang betul. Saya jawab satu kali dan terima kasihlah kepada seluruh rakyat Malaysia yang bersama-sama mempertahankan saya waktu tu. Dan tak perlulah saya nak jawab banyak. Betul. YB tak perlu, memang netizen sendiri yang backup. Meriahlah page tu sekejap kan. Meriah. Viral lah 3 hari lepas. Tapi apa cerita yang banjir tu sebenarnya? Hingga menuding jari ke arah YB. Ya kan. YB lah, YB cerita lah. Yalah, kita daripada ini ruang untuk YB jelaskan macam mana. Di bawah kepimpinan Datuk Seri Utama Abdul Rahim Yusof memang dah banyak usaha yang dibuat. Daripada konteks yang Amat Berhormat Ketua Menteri, berapa banyak projek rancangan tempatan banjir yang telah dibawa ke Melaka. Hampir 2 bilion duit telah dibelanja untuk mengatasi masalah banjir ini. Itu dalam konteks kerajaan negeri. Dalam konteks kami sebagai ADUN ni, yang mana yang kecil-kecil ni banyak dah kami usaha. Tapi ada kekangan. Satu kekangan pertama adalah kekangan kewangan bila mana yang melibatkan kerajaan persekutuan. Antara yang memegang punca kewangan ni adalah KPKT. Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan yang mana menterinya adalah menteri kepada parti DFC ni sendiri. Jadi saya pun tak faham apa yang DFC cuba buat kan. Dia terlupa kot menteri dia tu adalah daripada DAP. Itu perkara yang pertama. Sebab kita kadang-kadang ada halangan. Sumber kewangan tu tak sampai pada kita. Jadi kita terpaksa tunggu giliran. Itu nombor 1. Kemudian perkara kedua adalah banjir yang berlaku ketika itu di mana isi padu hujannya sangat lebat dan luar biasa. 3 kali ganda lebatnya berbanding taburan waktu normal. Dan sesuatu perkara yang kita luar jangka. Tinggi tu. Tinggi. Dan kita pun ada masa kita takkanlah kita nak tulis surat notice of demand hantar kepada dalam semester pula mengapa hujan ni jadi luar biasa. Ada masa kita kena harmoni dengan keadaan, kita kena terima keadaan tu berlaku. Betul. Setuju. Dan sebab dalam mengikut rekod, perkara ni hanya berlaku sekali saja pada tahun ni. Sedangkan Duyung, ketika saya memegang teraju 2022-2023, purata lebih kurang 4 atau 5 kali kita akan banjir dalam setahun. Kali terakhir kita banjir yang lebat begitu pada 6 bulan 3, 2025. Kemudian yang terbaru 2 minggu lepas lah. Ketika kebetulan sama dengan pilihan raya 2 bulan 7 tu. Pilihan raya Johor. Jadi disebut 1 tahun lebih baru berlaku. Dan keadaan pasal apa? Hujan yang sangat lebat. Dan ditambah pula dengan keadaan air laut yang sedang pasang. YB betul ke? Bila kita buka ChatGPT, dia tulis YB pernah waktu mangsa banjir, YB pernah goreng kuih tiaw. Tak adalah, saya tak pernah goreng lah. Saya bayar je. Bayar je. Apa saya nak goreng? Saya bilang. Itu dia betul-betul. Dia
Duyung ni banjir dia bukanlah malapetaka sungguh pun. Dia banjir sekadar banjir kilat. Menyilang kita banjir kata pukul 8 pagi, pukul 10 dah surut. Tapi penat mengemas rumah tu. Itulah. Kan? Dia Nak recover tu. nak mengemas rumah walaupun dia surut 4 jam pun penatnya sama. Dia surut 10 jam pun penatnya sama. Walaupun sejam pun penatnya sama. Jadi waktu tu saya lebih membantu dalam keadaan kita sediakan makan tengah hari, minum petang supaya orang yang mengemas rumah tak perlu nak memasak. Adalah sikit jimatan tenaga tu. Kalau saya sampai saya goreng tu tak adalah. Saya pun malas juga. Tapi YB, Payah je lah. Duyung ni kursi DAP YB. Macam mana YB calon BN orang Melayu boleh menang di Duyung? Menewaskan DAP walaupun dengan majoriti tipis. Macam mana? Kemunculan pertama YB terus diterima menewaskan DAP. Giant killer tu. Tak ada jugalah. Dia sebenarnya banyak faktor. Apa faktor dia? Sebab kita dah dekat PRN juga ni. Faktor kepimpinan Barisan Nasional ketika waktu tu sedang meningkat balik. Kepercayaan tu telah mula kembali kepada Barisan Nasional. Bukan kata terus percaya, sudah mula kembali. Itu perkara nombor satu. Nombor dua adalah keadaan kita selepas post-COVID. Dan orang banyak mata menilai kita waktu COVID tu, apa yang kita buat. Walaupun kita baru menjadi kerajaan sementara. Sebelum ni kan kerajaan 22 bulan dan kita baru ambil berapa bulan di kerajaan tu terus COVID. Dan bagaimana kita mengatasi cabaran-cabaran yang ada itu dalam keadaan kita memudahkan masyarakat. Kebetulan daripada konteks saya sendiri pun saya memegang jawatan sebagai ahli majlis setahun lebih. Itulah ruang untuk saya orang kenal. Dan yang pastinya adalah satu lagi sentimen rakyat tempatan ni pun mempengaruhi juga. Antara ayat-ayat yang keluar daripada mulut pengundi Cina ni, dia dah pernah undi DAP, dah pernah undi MCA dan kali ni dia nak undi orang kampung. Benda-benda itulah. Benda tu walaupun simple, kita rasa macam tak boleh kesan, tapi sebenarnya besar makna pada setengah orang. Ya, betul. Sikit sebanyak dia membantu dalam pengundi-pengundi ni buat keputusan. Sebab rata-rata yang menjadi pengundi ni adalah orang yang saya kenal. Saya besar kat sini. Saya besar depan mata dia orang tua depan mata saya. Jadi kita kenal. Kadang mungkin kawan saya, bapak dia, bapa saudara dia. Yalah. Sikit sebanyak benda-benda tu mempengaruhi lah. Penduduk Duyung ni memang rapat lah dengan YB memang. Sampaikan budak Rabun minta ayah WhatsApp YB. Ya. Minta spek. Adik Rabun ayah boleh WhatsApp YB Helmi, adik nak buat spek. Nak bola minta YB. Ya, kalau bola tu dia WhatsApp saya saja ya. Tak payah YB apa. layan dapat dapat. Yalah dia buat benda-benda fake dah. Lain lah dia minta saya benda-benda yang bukan-bukan kan. Yalah. Dia minta bola kan. Okey lah. Kita tahu lah dia leka main bola daripada dia buat benda lain. Kalau sebagai YB, apa benda, perkara atau inisiatif yang paling YB rasa puas hati untuk bagi kepada orang Duyung ni? Satu, bila saya berkelebihan 200 undi, kena faham saya mewakili kepimpinan yang rapuh. Ketika tu hampir 11,000 undi kertas undi yang dikeluarkan ketika pilihan raya. Saya hanya berkelebihan 200. Bermakna keadaan saya tu sangat rapuh. Saya bukan mewakili satu sokongan yang kuat. Apa yang saya nak kena buat pada waktu tu? Menyatukan hati-hati yang berbeza. Berbeza daripada segi apa? Fahaman politiknya. Berbeza apa? Semangat kampungnya. Tu yang kita teruskan istilah Duyung kita tu. Duyung kita. Kita asabiahkan Duyung tu. Dan hari ini bila mana apa pun kita buat, orang akan pandang Duyung ni terlebih dahulu. Dan sampai orang Duyung pun inai kalau dia pergi luar Melaka, orang tanya kau daripada negeri mana? Kau daripada mana? Dia tak akan cakap daripada Melaka. Dia akan cakap dia daripada Duyung. Seolah sekarang Duyung ni dah negeri nombor 15 dalam Malaysia. Kan? Orang kenal Duyung. Orang tak cakap, dia banyakkan dia takkan cakap lah dia saya daripada Melaka. Tak, saya akan cakap, dia akan cakap saya daripada Duyung. Dan orang tahu siapa YB-nya. Sebab saya bagi tahu ada cikgu yang rapat dengan saya nak buat Melaka Street Talk. And next guest is Duyung. YB Duyung. Oh, YB Helmi. Jadi orang kira kenal YB Helmi. Ya betul lah katanya tadi. Apa yang saya rasa saya bangga, bagaimana saya menjadikan orang Duyung sendiri berbangga menjadi orang Duyung. Daripada aspek pembangunan infrastruktur, jalan raya, ada kata jam sesak tak habis-habis di Duyung ni. Kita tak boleh nak buat apa lah jam sesak tu. Infrastruktur ke, sekolah ke, klinik ke, roundabout ke, apa? Prasarana ni yang kalau boleh pengundi nak tahu. Kita kalau kata di konteks di Duyung ni kita kena tengok daripada segi keseluruhan dia. Duyung ni adalah kawasan orang tinggal. Bukan tempat kita menjana ekonomi yang dalam bentuk industri. Kebanyakan orang tinggal kat sini memilih untuk duduk di Duyung dan menjadikan sebagai pusat untuk pergerakan dia. Jadi segi peniaga penjaja ni memang hidup lah di Duyung ni.
Jadi apa yang kita perlukan untuk memenuhi keadaan ni adalah infrastruktur beri kehidupan dia, apa dia nakkan jalan yang sempurna. Sesak itu biasa. Tapi kita perbaiki akan ada berlakunya kelancaran sebab kita kan tak boleh nak lebarkan jalan pasal tanah orang pun. Betul. Ada yang kita boleh buat, ada yang kita tak boleh buat. Tapi kita kena harmonikan dengan keadaan. Dan dalam masa yang sama dalam kita nak harmonikan keadaan tu, mungkin daripada 10 orang yang mendapat manfaat akan ada yang terkesan. Terpaksa ada yang dikorbankan. Kita kena terimalah keadaan tu. Jadi orang dah duduk sini, dia boleh pergi kerja dengan senang sebab jalannya kita perbaharui, kehidupan yang kita sempurnakan. Apa lagi dia nak? Kelengkapan sekolah. Hari ni kita dah ada sekolah menengah. Ni sedang kita dalam tender ni, Tadika Jaim, 2 tingkat yang pertama di Negeri Melaka. 2 tingkat 2 tingkat. Tak ada 2 tingkat. First yang di Melaka lah. Melaka. Mudah-mudahan esok akan banyak lagi. Betul. Lepas tu, kita ada lagi sekolah rendah yang bakal dibina lagi. Kita dah ada PPKI untuk anak-anak istimewa. Sekarang kita ada buka lagi PPDK. Untuk pendidikan anak-anak istimewa, kita beri tumpuan kepada anak autism. Kemudian kita ada bengkel, bakery dan kek. Lanjutan untuk anak-anak PPKI yang belajar di sekolah. Lepas sekolah tak tahu nak pergi mana, kau belajarlah buat kek tu untuk belajar meniaga untuk teruskan kehidupan. So ekosistem kita untuk anak-anak istimewa, pendidikan anak istimewa ni lengkap. Daripada dia lahir, daripada segi dari bantuan, kemudian kita ada PPDK. Daripada umur 4 hingga 7 tahun, kemudian kita masuk PPKI sekolah rendah, kemudian PPKI sekolah menengah. Dan kita ada lanjutan lagi untuk dia meneruskan kehidupan sebagai peniaga. Itu dalam konteks untuk anak-anak istimewa. Dalam pendidikan, kita ada tuition percuma SPM. Kita tak cukup duit nak, kita tak apa-apa nak ada duit sangat. Jadi kita tak adalah bagi token hadiah untuk belajar cemerlang. Tapi untuk memastikan pelajar kita selesai cemerlang, kita sediakan tuition percuma untuk tahun yang kelima. Tahun kelima. Yang tu. Dan tahun kelima, indahnya kita pula di tuition SPM ni, bukan jumlah A yang kita dapat, tetapi antara so-called pelajar-pelajarnya adalah anak-anak rumah kasih. Anak-anak rumah kasih tu Abdul Aziz. Anak-anak yang tidak, yang anak-anak yatim tentu anak-anak yatim ni anak-anak maksudara keluarga, anak yang dirosakkan oleh keluarga sendiri, kehidupannya lebih sengsara, Cabar. dapat A dalam keadaan dia tak diberikan harapan. Terkini kita ada lagi pelajar-pelajar daripada Tunas Paktik, daripada Masjid Tanah pun ada. Kita terima ada 4 orang sebelum ni, dia belajar tahfiz, tak pernah mendapat pendidikan formal, dia hanya datang tuition tu je. Dia ambil Maths, BM, Sejarah. YB pilih ke cikgunya? Memang cikgu-cikgu cemerlang. Kebanyakan cikgu menawarkan diri untuk memberi khidmat bakti dan cikgu-cikgu ni juga berada di pusat-pusat tuition ternama. Percuma ke YB? Cikgu-cikgu yang Kita bayar token sebagai membantu mengurangkan beban. Just Sedangkan cikgu ni pun menyumbang juga sebab dia boleh dia boleh dapat lebih lagi di pusat tuition, tapi dia memilih untuk berkongsi ilmunya di Duyung. Tahun ni dah untuk bulan nak masuk bulan ketiga ni dia agak meriah. 4 tahun sebelum ni bermula 100 lebih, ujung-ujung tinggal 30 orang. Tapi untuk yang tahun ni bermula 100 lebih dah sekarang akan 150 orang setiap minggu. Makin bertambah. Makin bertambah. Makin suka belajar budak-budak. Kalau dulu makin berkurang, lagi nak ujung lagi berkurangan. Yang ni dia makin bertambah. Makin suka. Saya pun okey, happy lah. Banyaklah kita buat sebenarnya. Saya nak tanya sikit, selama pengalaman YB turun padang jumpa rakyat untuk inisiatif wakil rakyat untuk rakyat ataupun inisiatif-inisiatif lain, ada tak pengalaman yang YB paling tak boleh lupa, yang unik, yang kelakar ke, mencemaskan ke, ataupun tiba-tiba ada datang depan YB marah-marah? Yang YB tak pernah share dengan orang lain, tapi YB share dalam podcast kita hari ni. Ada tak? Macam-macam lah kita jumpa kan keadaan. Ada yang tak pernah lah. Telefon. Ni kan dia telefon. Dia tanya apa, saya boleh bantu. Dia marah telefon, marah. Dia kata dekat hospital ni kan. Bila nak operation. Pakcik nak apa sebenarnya kan? YB boleh tolong pakcik tak? Apa dia? Telefon hospital ni beritahu potong kaki pakcik cepat-cepat. YB lah, YB, doktor YB, juga. semua nak goreng kotiap Saya YB. macam, saya pun tertelefon juga perkara hospital ni. Minta kan. Pasal apa, dia dah 3 kali tangguh operation. Jadi dia dah give up duduk hospital. Dia dah tahu bila kaki dia potong, dia cepat keluar dari hospital. Dia dah tak peduli lah, janji boleh keluar hospital. Macam-macam lah. Sampai macam tu sekali ya. Semua call YB. Jumpa duit tengah jalan, tak pergi pada polis, cari YB. Ya. Ya, rakyat Duyung. Kita ada 2 kes, Semua 3 cari kes YB. yang jumpa duit tepi jalan, dia tak nak pergi pada polis, datang ke sini. Ada satu hal pula kita nak fikir macam mana nak cari orang ni. Dan jumlah besar-besar pula tu. Oh ya. Ada satu video YB bila YB cakap tentang sekolah-sekolah tadi tu kan. Ada pembinaan sekolah baru di Duyung. Sekolah Menengah Kebangsaan Duyung 2, betul? Ya, Sekolah Menengah Kebangsaan Sri Duyung. Yang masa kita diberi peluang takbir ni, masa tu sekolah ni dalam proses pembuatan. Memang saya kerja gila-gila sampai siap.
Kemudian kita ada Sekolah Kebangsaan Seri Duyung 2 yang sepatutnya dalam pembinaan, tetapi berdasarkan keutamaan kita tak minta permohonan tambah bangunan untuk sekolah menengah sebab kita kekurangan blok untuk sekolah menengah. Dan selain daripada itu kita minta juga untuk bangunan tambahan untuk PPKI untuk anak-anak istimewa ni. Selain daripada prasekolah di sekolah rendah tu. Jadi ekosistem sekolah di Duyung ni sebenarnya lengkap. Kita lengkap untuk sekolah. Akan datang kita ada klinik kesihatan Duyung di belakang Japron ni. Klinik kesihatan. Kita dalam proses untuk ada pusat dialisis nak masuk ke sini yang akan membantu kita daripada segi ketika masalah dialisis ni sama ada dia penerima pencen ke, penerima perkeso ke atau penerima bantuan main, dia akan ada kelewatan pada bulan yang pertama. Bulan pertama dia kena berbelanja dengan duit sendiri. Dan dengan duit sendiri ni yang selalu Duyung fail. Tapi bila adanya pusat dialisis ni di Duyung, antara perjanjian kita dengan dia adalah orang Duyung untuk yang sebulan pertama sehingga bantuan dia lulus, dia dialisis percuma. So dia akan kurangkan beban pada orang tu. Mahal harga dialisis pun. Lebih kurang sekali buat dialisis 100.5, seminggu 3 kali dan 400.5 sebulan 12 kali dah bagi berapa belanjanya. Terbeban juga orang hampir 3,000. Ya, sebenarnya 400.5 seminggu pada kebanyakan orang tu sangat kemauan yang sangat besar. Besar. Dalam keadaan dia sakit tak boleh nak bekerja. Ya. Macam-macam cabaran yang ada. Baik, kalau tanya saya apa yang kita dah lengkapkan dari segi pendidikan daripada prasekolah sampailah ke sekolah menengah. Kemudian untuk anak istimewa daripada dia lahir kita beri bantuan, kita pemudahkan sampailah dia habis belajar. Itu pun belum kira lagi bantuan-bantuan yang lain. Lagi apa? Untuk keselesaan dia, banyak jalan yang kita lebarkan, kita buat single lane supaya apa? Supaya keselamatan lebih terjamin. Dan isu banjir lah yang paling utama. Saya tak kata banjir di Duyung ni selesai, tetapi kita dapat kurangkan jauh berbeza daripada dulu. YB tahu tak dalam satu TikTok menyenaraikan top 3 pemimpin muda paling popular. Nombor 1 Syed Saddiq, nombor 2 Dr. Akmal dan nombor 3 YB Duyung. Oh, tak perasan. Third. Jadi YB turun betul tak berkempen di Johor? Kerana YB sangat berpengaruh. Saya turun di Johor lambat sikit sebab sebelum tu saya bercuti. Saya turun naik murah. Lepas tu dalam seminggu terakhir tu memang saya all out di Johor. Antara yang tempat yang saya beri tumpuan ketika tu adalah di Dut Maharani. Oh, Maharani. Yang mana tanggungjawab Negeri Melaka untuk bantu dalam pilihan raya tersebut. Apa komen YB apabila rakyat mula kembali ke arah Barisan Nasional? Sekejap, sorry saya nak sampuk sekejap. YB ada buat statement yang orang tak adalah suka sangat dengan BN ni sekarang. Tapi orang tengah marah dengan PH. Betul. Saya lebih suka melihat dalam konteks begitu. Bukan kerana orang suka BN sangat pun. Tapi orang tak nak PH. Suka juga analisis ni. Kita jangan complacent mengatakan orang dah kembali sokongan daripada kita. Kalau dulu orang pilih lain kerana benci kita. Hari ini orang pilih kita kerana suka yang tu. Faham. Kita kena bergerak lagi, kena bekerja lagi untuk kembalikan keyakinan masyarakat kepada kita. Luka lama tu masih ada lagi pada dia orang. Krisis ketidakpercayaan tu masih ada. Cuma bezanya mungkin dulu sangat tidak percaya. Tetapi hari ini aku cuba dengar lah dulu. Aku cubalah bagi peluang. Dan inilah yang kita rasai pada hari ini. Dan ketika orang cubalah bagi peluang ni, kita jangan sia-siakan. Ketika orang cuba bagi kita peluang, jangan kita lepaskan. Ini kena manfaatkan supaya orang benar-benar kembali kepada kita kerana yakin dan percaya. Bukan kerana kita hanyalah pilihan yang ada. Faham maksudnya? Yakin dan percaya dengan kita bukan kerana kita hanyalah pilihan yang ada. Di Johor kita hanyalah pilihan yang ada bagi setengah tempat. Di setengah tempat dia memang orang nak. Jadi kita ada masa lagi untuk di pilihan raya Melaka teruskan bekerja supaya kita tetap menjadi pilihan tak kira apa pun yang berlaku nanti. Jadi kepada peminat setia podcast Melaka Street Talk, satu quote yang sangat unik apabila perubahan angin swing pengundi ataupun rakyat kepada Barisan Nasional di Johor, ada sebahagian analisis mengatakan sedemikian, tapi kita juga perlu melihat bahawa saya ambil kata-kata YB tadi bahawa mungkin ada kelompok masyarakat yang tidak mahu satu pihak ini dan mereka kembali kepada Barisan Nasional dan Barisan Nasional jangan juga selesa. Ada yang minta YB tolong komen tentang isu calon Barisan Nasional perlu meletak jawatan sekiranya berada di dalam kerajaan persekutuan. Macam mana YB? Satu, kita kena bezakan
apa yang berlaku ni saat dia bertanding di peringkat negeri. Dan kita pun sedia maklum apa yang berlaku di setiap negeri ni pun tak sama pun dia persekutuan. Ada macam kita ambil di Melaka. Melaka memilih untuk ikut bersama persekutuan. Tidak seperti di Johor. Mereka tidak pilih untuk bersama seperti persekutuan. Di Perak dan Pahang, mereka terpaksa ikut seperti persekutuan untuk membentuk kerajaan negeri. Tak sama pun. Betul. Jadi hari ini, kalau nak menyuruh mereka letak jawatan, saya rasa ini satu tindakan yang tidak matang. Kalau rasa tak sesuai, pecat. Tapi selagi dia diberi mandat dan kepercayaan, dia boleh berkhidmat. Betul. Saya ingin mengulas sedikit contoh yang berlaku di sidang Dewan Undangan Negeri Melaka. Sahabat-sahabat saya daripada DAP. Sebelum mereka membuat pengumuman bertanggungjawab, kita ada bincang. Kita ada hak untuk bersetuju dan dia pun ada hak untuk tidak bersetuju. Tetapi, bila memilih untuk keluar daripada kerajaan, ianya tak akan mendatangkan keuntungan kepada rakyat pun. Yalah, mungkin ada keuntungan politik. Tetapi, adakah keuntungan politik itu menggembirakan rakyat? Kita mungkin menang sorak. Tetapi akhirnya apa? Kerja yang telah direncana akan tergendala. Sebab apa? Ketika merancang sebagai kerajaan, hari ini nak menzahirkan sebagai pembangkang. Lepas tu bila tak dapat ke sana, salahkan orang. Sedangkan kita yang memilih untuk berada di seberang. Jadi saya bercakap dengan kawan saya, tapi yalah, atas apa pun alasan, keputusan pun dah dibuat, kita terima je lah. Walaupun kerajaan persekutuan minta tangguh dulu. Ya. Tapi surat telah pun dihantar. Jadi tak tahulah, tak nak komen lah apa yang berlaku di sebaliknya. Tetapi kita komen berdasarkan konteks yang kita nampak daripada pembukaan saja. Kita dah bincang. Bukanlah bincang, kita dah cakap. Sebagai kawan, kita dah cakap. Tak perlulah tetap. Tak perlu keluar kerajaan. Okeylah, fair untuk letak jawatan EXCO, letak jawatan Timbalan EXCO, okey. Tapi kenapa nak perlu keluar kerajaan? Tapi kalau kita analisis, kekuatan DAP ni sedang merudum. Di Sabah hanya menang 1 kursi. Di Johor, banyak kalah. Dan di Negeri Sembilan pun kita tak tahu apa punca swing vote daripada kaum Cina ini kepada DAP. Sedangkan DAP adalah tempat-tempat fake deposit mereka di bandar-bandar ini adalah penyokong-penyokong pengundi Cina majoritinya. Kita tak tahu apa yang berlaku sebenarnya daripada konteks Cina, masyarakat Cina. Saya tak tahu apa yang dijanjikan oleh DAP kepada masyarakat Cina dalam tulisan Cina, dalam bahasa Cina. Saya tak tahu. Adakah mereka pun macam dah muak dengan politik hasutan semua ni? Kan? Saya tak tahu apa yang dijanjikan. Mungkin janji yang tak ditunaikan. Mungkin ada kata-kata yang tak dilaksanakan. Ataupun mungkin mereka melihat secara keseluruhan sistem pentadbiran hari ini yang dipertikaikan sehingga menimbulkan kebencian. Boleh jadi juga. Tetapi kita kena tengok balik di Johor. Berapa peratuskah yang kembali mengundi kepada barisan? Berapa peratuskah yang menunjukkan protes untuk tidak keluar mengundi pada hari kejadian? Kena tengok juga. Kita tak bolehlah kata semua orang tidak sokong DAP dengan keadaan kekalahan DAP itu pada hari ini. Kita kena tengok juga sebenarnya daripada keseluruhan. Bukan pandang daripada point dia kalah. YB, apa pandangan YB tentang landscape politik negeri Melaka sekarang ini berbanding dengan PRN yang lepas? Kita dalam konteks saya ini, sebab saya berada dengan 2 ketua menteri. Okey. Saya berada dengan Datuk Seri Utama Sulaiman Ali sekejap dan seterusnya daripada Datuk Seri Utama Abdul Rauf Yusof. Jadi lagi adil untuk cerita tentang Datuk Seri Utama bin Abdul Rauf Yusof ni ketika mentadbir. Ketika kita tengok daripada awal calon-calon yang diletakkan adalah satu kombinasi senior, junior, senior, junior, senior, junior. Sedangkan ketiga tu, kalau tak silap saya, hanya 3 saja penyandang lama yang dikekalkan. Lain semua muka baru. Okey, bertanding, menang 21 kerusi. 21 daripada 28, 3/4. Apa yang berlaku seterusnya, kita tengok daripada segi pelantikan EXCO. Okay. Nombor 1, Datuk Seri Utama ketika itu berusia 60 tahun. EXCO kanan, Datuk Rais ketika tu 34 ke 35. Saya tak ingat, 33 macam tu. Kemudian EXCO yang nombor 2, Datuk Razak. Ketika itu umur dia 50 tahun. Kemudian EXCO nombor 4, nombor 3, Dr. Akmal. Nampak tak? Senior, junior, senior, junior. Benda tu bukan buat secara tak sengaja, benda tu direncana. Supaya ada proses peralihan tu nanti senang. Yang muda-muda ni mendapat pengalaman. Bukan hanya duduk di bahagian belakang. Itu daripada segi pemilihan
pengurusan. Kemudian hari ini berdasarkan pengalaman Datuk Seri Utama sendiri sebagai tokoh korporat, bagaimana dia menyusun kembali perniagaan-perniagaan di Melaka yang tergendala. Antaranya? Ya, kita banyak perjanjian yang lama yang betul ketika itu. Saya tak nak kata perjanjian itu salah. Perjanjian lama, usaha sama kita betul ketika itu. Tetapi tidak sesuai lagi pada hari ini. Jadi, ketika Datuk Seri Utama Abdul Rahman Yusof mengambil Melaka ni, dia bukan mengambil dalam keadaan selesa. Dan bukan bermula pada kosong juga. Dia bermula dengan negatif. Oh, Negatif ya, bukan kosong. Kena ingat, kita dalam keadaan waktu itu serba kekurangan. Kita terkesan daripada COVID yang menghantui kita beberapa tahun. Tak senang. Proses peralihan tu bukan mudah seperti yang kita tengok hari ini. Bagaimana kita nak pulihkan aktiviti pelancongan kita sedangkan orang takut nak datang. Bagaimana kita nak suruh orang berbelanja sedangkan orang memilih untuk berjimat cermat. Bagaimana kita nak suruh orang datang ke Melaka beli apa saja sedangkan mereka boleh beli online. Banyak perubahan yang kita buat tanpa yang orang tak sedar. Orang ingat benda tu hanya datang dalam bentuk kebetulan. Hari ini kita buat, kenapa kita utamakan pelancongan? Sebab apa perkara ni boleh datangkan tunai secara segera. Tunai bukanlah pada kerajaan negeri semata-mata tetapi kepada penjaja kehidupan orang yang ada di Melaka. Ya, betul. Memang Semua orang hidup. Tapi dalam masa yang sama kita tak pandang pelancongan semata-mata. Tapi apa Datuk Seri Utama buat? Kita tarik pelabur yang baru untuk jangka panjang. Jangka panjang apa lagi kita perlukan? Kita perlukan modal insan. Modal insan yang berpengalaman, berpendidikan. Apa kita nak kena buat? Kita perkasakan TVET. Jadi ketika kita memperkasakan TVET, dia akan seiringan. Siap saja pasal fasiliti untuk perindustrian kita. Modal insan kita dah ada, dah tersedia dengan ilmu pengetahuan yang secukupnya. Tak adalah bermula pada gaji 1,700 lagi. Paling tidak akan bermula pada 3,500. Itu impian dan harapan kita pada hari ini. Walaupun nama operator kilang, tetapi operator kilang yang gajinya bermaruah. dah standing dengan gaji peguam first year di Selangor dan juga KL. Itu yang dibuat. Tapi tak boleh lah. Janganlah jadi macam sahabat saya di dalam Dewan. Tanya apa nampak pelaburan, apa dah nampak pelaburan. Nama pun pelaburan. Nak bina kilang pun mula daripada nak mula kuat tanah, naikkan tiang, naikkan bumbung, naikkan bangunan, siap bangunan nak pasang machinery. Lepas tu baru boleh operasi. Hasilnya selepas tahun 2 tahun. Yelah, sebab pelaburan antarabangsa ni Decathlon, baju Uniqlo, Jaya Grocer, banyak lagi yang saya nampak semuanya dah beralih ke Melaka. Beralih ke Melaka. Jadi apa yang telah dibawa oleh Datuk Seri Utama Abdul Rahman Yusof, kita ada satu perancangan yang untuk segera dalam masa yang sama kita bersedia untuk masa depan kita semua. Memang sektor perkhidmatan pun menyumbang lebih 50% kepada KDNK Melaka, iaitu terdiri daripada pelancongan, hotel, restoran dan sebagainya. Memang perancangan yang teliti, bukan kebetulan. Zazar, ada yang bertanya kepada YB. Kalau datang Duyung nak makan mana YB yang sedap? Saya tak boleh recommend macam tu. Sebab sedapnya subjektif. Macam orang nak makan asam pedas kan. Ada orang memilih untuk pilih yang pedas. Ada yang pilih tak nak pedas. Ada yang pilih nak masam yang lebih. Tak ada pedas kan. Favorite YB. Favorite mana? Yang tak viral di social media lah. Yang kita tak tahu macam hidden gem gitu. Itu banyak kita. Dia cakap ada sepanjang jalan Semabuk tu kata banyak. Mungkin kita boleh singgah lepas boleh singgah. Betul. Takut nak cakap lah. Kita tak judge, tu kan personal taste. Dia always, saya manusia yang senang makan, tak ada masalah. Semua YB makan Semua saya makan. Saya tak makan semua, saya tak makan pedas. Tak makan. Saya ada masalah saya tu je. So, orang yang tak suka pedas, kita pergi kedai YB. Orang yang YB recommend. Mana tu YB untuk orang yang tak makan pedas? Itu banyak. Kadang kita ada banyak ikan bakar, banyak asam pedas yang daripada awal pagi sehingga tengah hari, malam pun ada. Banyak. Kita kurang lebih ada 500 penjaja dalam 1.5 km radius. Tempat-tempat pelancongan apa yang ada di Duyung ni? Kita ada perkampungan Hang Tuah. Perkampungan Tuah. Ya, perkampungan Tuah. Sepanjang 4 tahun ni kita dah belanja 6.5 juta untuk naik taraf. Kita himpunkan semua peserta silat untuk berlatih kat sana. Silat. Ya. Kita ada pergi Hang Tuah yang setiap hari menerima pelancong, kehadiran pelancong. Pergi Hang Tuah. Saya rasa memang antara tempat wajib yang pelancong akan datang Duyung lah. Ni sebab mereka nak tengok perigi Hang Tuah. Pergi Hang Tuah. Perigi ada ke perigi Hang Lipo ke apa ada juga ke? Tu pergi Hang Lipo sebelah. Sebelah. Dun sebelah. Dun sebelah. Saya akan di Duyung juga. Perigi Hang Lipo. Tak ada pergi Hang Tuah. Jadi maksudnya Melaka ni dia menggamit pelancong tempatan. Dari Kuala Lumpur, daripada Johor, daripada Negeri Sembilan, daripada Selangor, Sabtu Ahad ni lebih orang cakap jam macam Kuala Lumpur. Dia
dari segi pelancongan ni, kita nak kena tengok balik apa yang telah dibuat oleh Datuk Seri Utama Rawi Yusof bersama juga dengan YB Exco Pelancongan Datuk Razak. Kita pun pecahkan segmen saja. Macam tadi kita pelaburan, kita ada pelaburan jangka panjang dan pelaburan yang melibatkan cash money yang segera, tunai segera. Begitu juga dengan pelancongan. Kita ada segmen yang berbeza. Hari ni orang komplain kita buat pelancong daripada China, kita buat fan bimbing. Tapi orang terlupa sebenarnya pelancong-pelancong dari China ni, walaupun dia tidak ada keinginan membeli, tetapi mereka memenuhkan hotel-hotel 5 bintang kita. Dia memenuhkan restoran-restoran mewah kita. Jadi isu kita terhadap kemudahan pelancongan untuk 5 bintang, 4 bintang ni telah dipenuhi oleh warga Cina. Kemudian apa yang terberlaku? Kita ada 3 bintang, 2 bintang, 1 bintang dan homestay. Penjaja-penjaja tepi jalan. Tu yang kita ada buat macam-macam program. Seperti program Melaka Bila Larut Malam. Inisiatif yang Maklumat Kota Menteri sendiri. Malam. Dan kerana program-program sebeginilah menyebabkan industri 1, 2, 3 bintang ni penuh sentiasa di hujung minggu. Tu yang bila kita buat hari pensytiharan kemerdekaan 20 hari bulan Februari setiap tahun. Kemasukan percuma kepada semua tadikan pelancongan kita. Daripada segi on paper, kita kerugian lebih kurang 200,000 lebih 300,000 daripada segi bayaran masuk. Kita rugi 300,000. Rugi? Rugilah kita bagi orang masuk free. Percuma kan? Tapi hasilnya yang dapat pada penjaja, pemilik-pemilik homestay, hotel-hotel bajet, kurang lebih 7 juta. Pada satu hari punya perniagaan. Kita hilang lah 1 juta, tak apalah, kita hilang 1 juta terpas nak repair tu pasal orang terlalu ramai. Still, orang kampung dapat untung 4-5 juta lagi. Jangan ambil orang kampung lah, tu burung kakak tua tu, kat zoo tu, bagi kuaci pukul 3 pun tak nak makan lagi lah, pasal dah kenyang sangat makan kuaci. Tak larat dah dia. Dia tak larat dah makan dah. Jadi bayangkanlah burung kakak tua pun dia tak nak makan kuaci, apatah lagi penjaja-penjaja ni. Kadang-kadang kita berniaga bukan untuk untungkan kerajaan negeri semata-mata, tapi kita fikirkan kehidupan orang yang bersama dengan kita, rakyat kita. Sabtu Ahad YB, rumah saya dekat Taman Tasik Utama, motor saya jam dia betul ikon waktu sampai tu ke Jasko tu. Makcik-makcik Korea memang tak menang tangan lah. Orang marah jam, tapi macam saya tanya saya, jam tu KPI kita. Betul. Kalau tak jam, orang tak rasa lah datang ke Melaka. Betul. Betul ya? Orang marah jam di Melaka, tapi dia datang daripada Kuala Lumpur. Kat Kuala Lumpur tak jam. Jam. Tapi jam ni kehidupan di Kuala Lumpur stres. Kehidupan seharian. Tapi dia datang ke Melaka, jam dia apa? Jam mencari hiburan. Jam mencari makanan. Jam untuk menikmati kehidupan bersama keluarga. Beza. Jadi walaupun jam di Melaka, orang meraihkannya, orang luar terhibur dengan apa yang ada. Kita risau ni kalau Melaka tak jam hujung minggu. Sebab apa? Kalau Melaka tak jam hujung minggu, macam mana penjaja kita nak mendapat hasil? Macam mana orang ni? Siapa nak beli? Siapa nak beli? Mango shake. Takkan hari-hari kita nak minum coconut shake. Kita agak orang luar. Jadi bila dia datang, kita tengok jalan jam, cakap hidup lah orang ni, niaga lah orang ni. Itu je sebenarnya. Jadi kadang-kadang kena biarkan juga sikit-sikit jam tu supaya orang nikmati betul. jam tu. Melaka River Cruise ni pun takkan orang Melaka nak naik. Takkan kita hari-hari nak naik. Minggu nak naik. Cuma kalau kita bicara pula tentang politik YPF, di Melaka ni pernah mereka ni daripada UMNO melompat dan kini perpecahan berlaku di kalangan satu kelompok parti ini. Adakah ia akan memberi satu keuntungan kepada UMNO dan juga Barisan Nasional? Saya, kalau tanya saya secara peribadi, saya tak fikir pun benda dia orang ni. Faham maksudnya tak? Saya tak fikir pun kau nak bergaduh ke, kau nak bergasak sesama kau punya masalah. Sebab kita kena membina UMNO ini bukan berdasarkan kelemahan orang. Betul. Kita kena membina UMNO ini dengan kepercayaan dan kekuatan kita sendiri. Baru kita boleh berdiri balik, tegak berdiri. Hari ni kalau kita mengharapkan kelemahan orang, baru kita nak kuat. Bagaimana kalau orang tu nanti bila dia kuat? Kita nak jadi apa? Jadi sama ada dia nak bergaduh, sama ada dia nak berlawan, benda-benda begini tidak menjadi berat kepada saya. Sebab tu saya tak komen pun dia orang gaduh ke apa ke, pasal lah. Apa yang saya lihat bagaimana UMNO ini dapat dikembalikan kepercayaan. UMNO ini dapat diyakini semula oleh masyarakat. Dan bagaimana kita hari ini UMNO berdiri atas kaki kita sendiri, bukan lagi mengharapkan simpati. Kita sebelum ni merayu-rayu kepada orang untuk percaya pada kita. Kita kena buat orang pula merayu nakkan kita. Begitu konsepnya. Ya. Sampai bila kita nak merayu pada orang? Katakanlah YB tercalon sekali lagi sebagai calon Barisan Nasional di Duyung. Apa misi ataupun manifesto ataupun yang
nak diberikan the best service kepada orang duyung untuk penggal yang akan datang. Apa harapan YB? Ya, kalau saya diberi kepercayaan untuk dinamakan sebagai calon lagi, saya dah tak tahu nak janji macam mana lagi dah. Sebab apa yang saya dah buat pada hari ini adalah sesuatu yang terbaik yang saya boleh beri. Apa yang saya boleh janji, saya akan teruskan apa usaha yang telah dilaksana. Saya akan teruskan untuk selesaikan janji yang telah saya bina. Dan saya akan pastikan kehidupan orang duyung ni sentiasa selamat dan selesa. Saya nak janji yang bukan-bukan pun, saya rasa banyak perkara saya dah laksana. Segala janji manifesto pilihan raya saya ketika 2021 pun saya telah sempurnakannya. Jadi hari ini adalah untuk mengekalkan apa yang ada. Keharmonian yang dah dibina harus dijaga. Perkara yang tak selesai lagi, pelebaran jalan, pembinaan bangunan taman sekolah, klinik, blueprint tu dah ada dah. Kalau saya masih di sini, saya akan teruskan. Kalau pengganti saya pun ada di sini, saya harap dapat diteruskan apa yang ada, jangan berhenti setengah jalan. Sayang. Ni macam mana yang nak cakap macam kita nak tanam pokok. Tanam pokok ni, bila kita tanam biji benih, hari-hari kita siam. Hari-hari kita tengok bila nak keluar tunas yang pertama. Sekarang ni, biji benih yang semua ni kita dah tanam ni, pokok ni dah besar dah. Tunggu masa nak berbuah. Bila dia start nak berbuah ni, kita dah tak sibuk nak siram pun. Pasal dia dah cukup akar yang kuat. Tinggal jangan ditebang lah. Tak sempat makan buahnya dah ditebang. Sebab apa? Kesombongan politik. Baik masa apa pun berada di sini, nanti sambung dia apa yang dah ada. Semua telah disusun dengan teratur. Perancangan bandarnya kita telah sempurnakan. Tinggal kita nak laksanakan peringkat demi peringkat. Begitu juga dengan kemudahan kebajikan, kita dah aturkan satu persatu. Teruskan dia apa yang dah ada. Kalau nak tambah baik, tambahlah baik. Tapi jangan nak kerana kesombongan politik. Kebanyakan yang berlaku sebelum ni adalah kesombongan politik. Nak menutup legasi yang lama, kita tebang semua benda. Lepas tu, terkial nak buat benda baru. Last kali copy balik, salin balik, tukar nama je. Saya suka nama biji pokok tu. Pokok sekarang ni dah besar, tunggu berbuah. Tunggu nak buah. Ada yang dah berbuah pun. Tetapi buahnya macam pokok, ada buah pertama tu kan buahnya tak sedap. Tak apalah, tunggulah buah kedua. Contoh macam tebatan banjir, kita dah buat dah. Belum sempurna, tapi hasilnya dah ada, tapi tak cukup sempurna. Nanti bila siap, nanti dapatlah nikmat kita bersama. Itu juga klinik, kita nak buat pengambilan tanah, kita dah selesaikan dah. Macam-macam kita dah buat, tunggu bajet untuk dirikan bangunan je. Dah diri, nanti semua dapat rasa nikmatnya. Jadi blueprint untuk duyung tu dah ada. Tapi perkara pokok je YB, kalau kita minta YB bagi rating kepada performance YBBN di Melaka ini, performance kerajaan negeri Melaka ini, servis yang kepada rakyat itu macam mana? Sebab saya ada dengar kerajaan negeri Melaka melancarkan satu hari aduan rakyat ini boleh mengadu kepada kerajaan negeri. Betul ke YB? Macam mana yang cakap Kalau kita nak menilai performance tu pada diri kita sendiri, tak adalah kita yang mengatakan. Tapi hari ni, kenapa kita berani orang datang mengadu lah? Sebab kita tahu kita mampu usahakannya. Dan kalau benda tak boleh selesai pun, mesti ada sebab dan halangan yang tak dapat kita selesaikan. Kadang-kadang bukan masalah kewangan semata-mata, tetapi urusan pentadbiran, undang-undang yang terkait menjadi halangan. Tapi kalau bukanlah kerana kita nak menyelesaikan masalah, mana mungkin kita panggil mereka datang untuk mengadu. Tak cukup hari hebat, hari Esko bersama rakyat, kita ada pula WRUR, kurang jelajah ketua menteri. Banyak kan? Satu tahap, kau tak nak datang mengadu, tak apalah, aku datang cari kau, cari masalah kan. Sampai tahap tu lah. Tapi nak macam mana lagi? Ni macam WRUR. Semua wakil rakyat, semua adu, semua Esko kena turun. Cari masalah. Dah aku tunggu kau tak datang dengan masalah, aku dah carilah kau minta masalah. Habis? Jelajah ketua menteri pula turun lagi cari masalah. Kenapa? Hebat lagi. Sebab apa? Satu adalah aspirasi ketua menteri sendiri untuk mendekatkan kepimpinan bersama rakyat. Nombor dua adalah untuk memastikan segala janji dan manifesto pilihan raya dapat dilaksanakan dengan sempurna. Nombor tiga, kita nak selesaikan masalah rakyat. Kerana berdirinya kita di sini adalah kerana sokongan rakyat. Bila WRUR untuk duyung? Dah lepas, bulan 7 tahun lepas. Adakah tahun ni akan ada lagi YB? Tak ada lagi dah. Tak sempat. Sekolah kita WR yang pertama yang kehadirannya lebih daripada 10,000 orang. Ya, 10,000, lebih 10,000. Betul. Dan ikut kajian yang dibentangkan oleh Datuk Fahrul Nizam minggu lepas semasa persidangan Dom Melaka, skor WRUR ni yang rakyat beri lebih daripada 100,000 orang responden, lebih 90.
Ya. Tinggi. Memang rakyat rata-rata berpuas hati. Impact dia besar. Saya tak tahu negeri lain, tapi sefahaman saya hanya Melaka saja yang mengadakan program WRUR ni. Mungkin itu hari kita tak cukup masa, jadi sebelum ni 2 minggu disingkatkan kepada seminggu. Berilah kepercayaan kepada Yang Amat Berhormat Ketua Menteri. Nanti bila mandatnya diperbaharui, kita susun balik masa tu jangka panjang. Soalan cukup Mas Wabi. Rakyat, netizen semua cakap harga barang naik, ekonomi teruk, susah. Macam-macam lah. Apa realiti sebenarnya taraf hidup di Malaysia ini? Ya, saya tak nafikan ada setengah perkara di luar kawalan kita, terutamanya sekali dalam melibatkan harga-harga barang ni. Tetapi di bawah kepimpinan kerajaan negeri dan kerjasama kita dengan kerajaan pusat, kita cuba bantu untuk selesaikan perkara-perkara begini. Contohnya kita ada jualan rahmah. Jualan ramah kan? Walaupun jualan rahmah ni sejarah dia kita boleh kaitkan dia dulu dengan jualan Satu Malaysia. Jualan Satu Malaysia, kedai Satu Malaysia. Betul. Jualan keluarga Malaysia, korang jualan Satu Malaysia. Lebih kurang je sama konsepnya. Itu adalah usaha dan ikhtiar kerajaan untuk membantu. Tapi hari ini kalau dalam konteks kerajaan negeri Melaka, kita tengok satu masa dulu kita menjadikan Malaysia ni negara bersubsidi supaya tarik pelancong luar ke datang. Jadi bila negara ini negara bersubsidi, paras gaji kita rendah. Tapi pelabur datang. Perkara ni betul pada waktu tu. Hari ini apa yang berlaku? Banyak subsidi ditarik balik. Atas apa pun alasan. Pelabur masih datang, tetapi gaji masih paras rendah. Sebab apa? Kita masih lagi terikat dengan kadar yang dulu. Itulah yang saya cakap tadi, usaha yang dibuat oleh kepimpinan kerajaan negeri. Datuk Rauf ni hari-hari bercerita tentang Tibet. Sebab apa? Nak pastikan semua anak muda ada ilmu pengetahuan. Bila masuk ke industri, dia masuk dengan kadar yang berbeza, bukan lagi kadar yang lama. Tak boleh lah kata hari ni kita buat, hari ni diberikan kuasa boleh selesai semua. Ambil rasa. Kita nak betulkan satu-satu. Kita tak boleh tutup semua dan reset semua sebab kita satu negara yang besar. Ini berperingkat. Kita tak boleh mengeluh semata-mata tentang harga barang naik, tapi bagaimana kita kena melihat usaha kerajaan negeri menaik tarafkan kehidupan rakyat ini juga. Soalan terakhir Tok Abi. Mungkin boleh Wabi berpesan kepada warga Duyung ke sempena pilihan raya yang bakal menjelang? Ada apa-apa pesanan ke apa ke? Apa tagline sikit Wabi? Helmi janji, Helmi jaga. Saya di sini kita, yalah bila nak menjelang pilihan raya ni, macam-macam orang akan datang. Dah start dah orang datang pun. Hari ni dah start ramai datang ziarah, tanya khabar, tu biasa. Tapi kena ingat dalam kehidupan kita pada hari ni, orang datang dan pergi. Datang membawa janji dan persepsi. Sama ada janji itu boleh ditunaikan, adakah janji itu hanya sekadar menyedapkan pendengaran, kita pun tak tahu. Dengar, ambil perhatian dan nilaikan. Tapi Helmi di sini, Kerajaan Barisan Nasional yang ditajui oleh Datuk Seri Utama Abdul Rauf bin Yusof di sini, kita menanti dengan bukti. Kita menantikan dengan bukti, kita menantikan dengan janji yang telah ditepati. Adik yang datang ni dengan janji nak buat, kami buktikan janji yang telah dibuat. Jadi nilailah sebaik mungkin, nilai dengan bijaksana, gunakan akal fikiran sewajarnya, keputusan di tangan anda semua. Jadi kepada peminat setia podcast Melaka Straight Talk, itulah kata-kata azimat daripada YB Duyung kita. Sangat bermakna bahawa pemimpin itu datang dan pergi, dan orang yang datang dan pergi juga boleh menampur janji, tapi YB Duyung kita ini telah melaksanakan janji-janji yang sentiasa ditepati. Ini trademark yang sangat tepat. Jadi apapun, sekiranya anda ingin bertanya, meluahkan sebarang persoalan, boleh share di ruang komen dan boleh memberikan apa jua feedback terhadap podcast Melaka Straight Talk, kerana kami akan melakukan jelajah juga daripada satu don ke satu don. Dan ini adalah giliran YB Nur Helmi kita. Terima kasih Terima kasih datang ke Duyung. Terima kasih sekali lagi. Terima kunjungan kami. Ya. Jadi kalau ada perkataan yang lebih mulia daripada terima kasih, kami dah beri kepada YB. Tapi kami belum jumpa lagi tentang perkataan tersebut. Jadi segalanya kita mohon maaf kepada YB sekiranya ada silap dan salah. Apapun kepada semua peminat-peminat setia, teruslah menyokong podcast Melaka Straight Talk untuk sama-sama kita terjak
seorang demi seorang YB kita untuk kita mengetahui apa sebenarnya realiti pembangunan yang telah dilaksanakan di kawasan masing-masing. Mana lagi? Melaka Melaka lah. Sekian, terima kasih.